Yang bujang-bujang targetlah 30 ke 50% untuk simpanan. Yang nak jadi kaya mesti kena simpan emas. Inilah waktu terbaik untuk kita membina kekayaan. Asas untuk membina kekayaan adalah selepas ilmu adalah dengan simpanan. Simpanan ni adalah asas untuk membina kekayaan. Selagi tak menyimpan, tak menabung, memang kita tak akan kaya. Dan inilah punca ramai daripada kita yang jatuh miskin disebab tak ada simpanan, tak ada tabungan, dia akan pergi kepada masalah berhutang. Hutang ni maksudnya gaji bulan depan ni tak dapat lagi. Tapi bulan ni dah siap-siap guna dah. Tak ke miskin macam tu. Kita bekerja keras tapi duitnya dah tak ada. Bila kita buat simpanan, kita menyediakan keperluan di masa depan. Simpanan ni berapa yang kita kena buat setiap bulan? Bagi asasnya jangan kurang daripada 10%. Lebih banyak, lebih bagus. Yang bujang-bujang targetlah 30 ke 50% untuk simpanan. Bila dah buat simpanan, dah tahu dah berapa jumlah, kita kena tahu nak berapa. Kita kena ada target, garis akhir. Kalau tak ada target, tak ada garis akhir, kita tak akan pernah cukup simpanan. Jadi target 3 bulan gaji untuk permulaan, kalau gaji 3,000, targetlah 9,000. Jadi cara saya tukar cara simpan dalam bentuk emas. Bila dah menabung untuk emas, saya akan rasa sayang nak guna. Saya akan rasa ketagih nak tambah lagi simpanan emas. Jadi simpanan saya susah nak bocor, bahkan cepat bertambah. Jadi tuan-puan yang nak tukar cara simpan untuk emas tu, yang nak membina kekayaan, fokus kepada tabungan, beli emas ni sebagai simpanan, fokus pertambahan gram, target 20 gram pertama, bermula dengan 1 gram, dekat e-commerce dekat pin video saya tu ada step by step.